Betul tak DP orang ni memang dengan masyarakat ni kan, memang kat hati dia, kat jiwa dia. Betul ke? Jiwa kemasyarakatan dia tu memang vast, memang luas. Betul ke Abang Aidil? InsyaAllah tu betul lah. Jangan buatlah Pak Cita. Angan Podcast. It's us. It's us. Angan Podcast. It's us. It's us. Assalamualaikum and welcome back to Ananan Podcast 2.0 Season 2. Yes, korang dah tengok teaser DM Bros yang berada di social media kita, AB Revolutions. Before kita nak go into that, apa tu orang cakap teaser ataupun apa tu DM Bro, episod ini dibawa khas oleh Dew MA, where fashion meets faith. Macam kenal je orang sebelah saya ni. Dah tak kenalkan orang lagi Memang biasalah kita. Dia dah tak memperkenalkan lagi sebelah dia ni. InsyaAllah Kita maklum lah, dia kan dah ada partner baru kan orang cakap. Dan dah upgrade lah Dan. Of course, kita mesti nak kena, orang cakap stand up for ourselves. Tiba. Itulah, first and foremost, Assalamualaikum semua to all viewers. Thank you for staying put dengan kita, for staying put to listen to kita podcast. Alhamdulillah, because of korang, Ananan 2.0 Season 2 is back. Yes, Alhamdulillah, after so long abang Betul, and thanks to the sponsors yang menajakan kita pe episod. Correct. Kali ni Dan ada soalan pasal DM Bros. Yes, bila tengok dia punya teaser tu macam geram je kan. Ada orang tu terus menuju ke arah lain daripada Sebelum Ananan. kita pergi kat orang tu, ni abang nak tanya dulu. Okay, is there any hard feelings ke apa-apa ke daripada Dan? Alhamdulillah tak ada. Benda tu menakjubkan ke, mengejutkan ke? Bila planning tu memanglah kan kita terperanjat sekejap sebab direction kita perlu berkembang lagi untuk menaikkan lagi nama DM Bro dan juga Ananan Podcast, sebab DM Bro is under Ananan Podcast 2.0. Betul. Yes. Okay, untuk pengetahuan korang semua, DM Bros ni adalah bawah naungan Ananan 2.0 Podcast juga. Correct. So whatever new episode yang akan kita salurkan di platform social media kami semua, so it will still be under Ananan. Betul. Itu sangat-sangat betul. Jadi korang nak tahu siapa kita interview pada hari ini, tak lain tak bukan, is our own new host for DM Bro, iaitu Abang Aidil. Tanpa berlengah masa, inilah dia Abang Aidil. Okay. Biarkan dia. Inilah dia. Okay, Abang Aidil, memperkenalkan diri anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama diberi Muhammad Aidil Samsuri. Alhamdulillah. Apa nak perkenalkan apa? Cakaplah tentang diri Abang Aidil. Oh, diri. Ya, saya. Diri ni membawa diri seorang diri. Alah. Alhamdulillah tak tahu nak tengok kamera mana. Sini ada sampai 3, 4, 5 kamera kurang. Kita ni kamera shy. Jangan risau, Abang Aidil memang kamera shy. Dia kamera shy tapi dia cari kamera. Betul. Dia tengok mana kamera aku nak tengok ni. Sekarang pula macam dulu macam takut tak nak tengok kamera. Sekarang macam dah berani nak tengok. Okay, Abang Aidil, Dan ada soalan untuk Abang Aidil. Soalan. Dan tak nak tanya Abang Abang banyak sangat soalan. Okay, Dan dah tanya. kejap. Tapi without confusion, korang nak malam ni I duduk bersama Dan. Betul. Okay, Ananan masih ada Betul. Masih ada lagi. Jangan risau, Abang Aidil tak lari. Okay. Saya jadi tetamu hari ini. Faham saya. Wow. Masih dah jadi tetamu Dan. Tetamu lah, istimewa. Okay. Istimewa. Podcast kami juga every Selasa kita akan keluarkan episod Ananan. Betul. Setiap hari Jumaat di Ambrose. Betul. Okay, then now baru Abang Aidil. Belum bertanya, dia dah jawab dulu ya. Susah betul nak buat suspend kat sini. Kenapa hari Jumaat? Kenapa hari Jumaat? Okay, sebelum kenapa hari Jumaat tu kan abang, kenapa DM Bro? Sila. DM. Boleh bagi tahu apa tu DM Bro? Dia tunjuk simbol je dulu. Apa-apa DM Abang Aidil je lah korang DM Semua lah. Kalau masyarakat yang dekat Yishun lah cakap amnya, umumnya amnya kan, bahasa Melayu saya kan. Alhamdulillah. Tapi Higher Malay. Higher mother tongue, okay? Higher My mother tongue is my very higher than mother tongue. Okay. Very the higher mother tongue. Very okay. Penduduk Yishun suka DM saya. Bahasa sekarang DM, bukan PM, DM. Bahasa zaman kuno dulu ortodoks PM. Bahasa lagi lama lagi tu bahasa Friendster bahasa Friendster dulu. Apa?
Apa? SMS. SMS. Dah tapi tu orang tak SMS lagi lah. WhatsApp. WhatsApp. Oh, message DM lah. DM kira diorang suka direct message Abang Aidil. Tanya macam kita muka information counter. Dekat Yishun. Abang Aidil boleh buat tengok kita tau. Oh, tu lah saya tengok sana je. Macam dia suka tengok situ. Kena tengok aku. Kata kamera shy. apa tadi? Tiba-tiba dia tadi dia tengok kamera. Kalau aku tak cut frame dia, then all the way tau dia tengok Kamera. Astagfirullah. Sini kita yang interview awak. Tak ada orang tanya kat depan tu, kita ni. Okay je lah. Itulah. Itu maksudnya lah DM Bros tu orang suka DM. Direct message lah orang cakap. Gen Z punya word DM. Semua pertanyaan, persoalan, penolongan. Pertolongan. Apa? Pertolongan. Orang suka minta tolong, orang suka minta bantuan, macam-macam bantuan semua, daripada A to Z, daripada kehidupan sampai kematian. Betul. DM Abang Aidil. Alhamdulillah. Mungkin Abang Aidil is Abang cakap je terus apa? Betul lah. source of information lah. Jadi maknanya Abang Tapi Aidil jangan go in depth sangat dulu Dan. Pasal apa memang. tahu, episode introduction Abang Aidil dengan Ai kan, kita akan buat pasal tu. Betul. Sekarang ni Dan nak tanya Abang Aidil ni macam mana perasaan jadi satu host yang di bawah naungan Ananan 2.0 ni, DM Bros. Macam mana bila perasaan tu bila Lagi-lagi dengar dapat berganding dengan Marimento. Marimento yang baju dia sekarang tengah hot tu, Walk My Path tu kan. Oh dia pakai. Dia pakai rupanya. Kita kan disponsor, jadi kena pakai lah sponsor. Daripada sponsor ni, sponsor hari ni sponsor siapa? DUMA. Kalau korang nak tahu, itulah dia ya. Asyik tengok kamera, tengok sana. Okey abang, belum jawab lagi soalan Dan ni. Macam mana perasaannya? Perasaan Alhamdulillah, syukur nikmat Tuhan tu menggerakkan ke arah itu ya. Jadi apa dia macam satu penghargaan pun ya. Macam orang nak kedepankan skrin selalu kita ni belakang skrin. Faham. Kita jarang depan skrin ni. Sekarang orang nak suruh kita ke depan skrin. Tak ada apa yang teringat kan. Alamak, Danny pecah lah. Dia kat kerja, skrin dia depan. Okey, kalau korang nak tahu kita dua ni sama tempat kerja. Jangan lebih lanjut sangat. Jangan lebih lanjut sangat. Tak boleh. Dia kalau dah lebih lanjut dah spoil dah episod tu. Jangan lebih lanjut sangat. Kini bukan intro tentang DM bro, tak ada. Ini intro pasal Abang Aidil yourself. Okay, then you have to ask me why Abang Aidil macam fit in to partner up dengan Marimento DM Bros. Bang, kejap lah. Kasihlah dia tanya Abang Aidil tak dulu. apa, Sabar. Kasih dia time frame tetamu kan. Okay. Tetamu tanya buat apa? Okay. Serius. Malam ni kita serius. Kita nak tanya betul-betul macam mana Abang Aidil really take up the challenge untuk jadi host for DM Bros. Host for DM Bros. Ya saya dilamar ketika itu diorang tengok kita ni main-main aja. Kita main-main mic duduk sini lah. Betul ni tempat ni korang pasal mic ni lah. Mic apa abang? Mic apa macam mana nak sebut nama mic ni? Roda. Okey. Mic Roda ni sedap dia punya sound dia macam keropok binjau. Bila kita berbual macam keropok binjau. Ni pun dah sedap dah. Tadi macam tak sedap, tapi sekarang dah sedap. Zoom korang. Jadi kalau korang nak beli, silalah beli. Okay. Ini bertanya tentang perasaan ke? Yalah perasaan. Tentang dia tu alih-alih dilamar. Lepas tu boleh ke? Kita cuba. Mana tahu rezeki Abang Aidil ni merimpah ruah kat situ. Bukan nak sponsor, InsyaAllah. projek-projek yang akan datang. Ke arah itulah kita. Jadi bila abang dah biasa dengan behind the screen tu, macam mana face in front of the screen? Ada rasa takut? Shy, are you very shy to meet with people? Very shy. Serious talking I'm very a shy person. Okay. But very funny You are very funny. Dari tadi tak seberhenti berketawa ni. Sabarlah. Okay, Abang Ai pula punya turn. Okay. Jadi macam mana Abang Ai boleh, memanglah Dan propose to have another project for Ananan 2.0 kan. Betul. Tapi kenapa Abang Aidil
Kenapa dalam banyak-banyak orang, golongan orang, kita tahu Marik Mentor ni ramai orang terkenal dia kan, Kita ni tapi tak terkenal tu sebenarnya. Betul. Yang kenal Abang Aidil ni macam-macam. Makcik-makcik quarters. Betul. Makcik quarters. Tadi pakcik-pakcik ni pakcik-pakcik kedai kopi. Makcik-makcik quarters, pakcik-pakcik kedai kopi kan. Itulah. macam kedai kopi semua pula dia dah keluarkan. level. Tapi kita tak panggil orang pakcik-makcik tau. Semua sama level. Semua panggil kakak, panggil abang. Yelah, brother and sister lah orang cakap. Walaupun diorang masa bahaya dengan mak bapak kita, I don't care. I don't call them auntie uncles. Oh, okay. Yes, I call them brother sisters. Brother sisters, brotherhood, sisterhood lah orang cakap. And the wonderful thing is apa tak Dan? These people regardless orang usia lagi lanjut pada kita ataupun lagi tua pada Abang Aidil, diorang panggil dia Abang Aidil. Mungkin dah biasa lah dengan gelaran Abang Aidil tu kan. Tapi tak apa, tanda hormat lah orang cakap. Betul. Pasal anak diorang lah, anak diorang semua kat situ. Jadi mak bapak pun duduk kat situ. Diorang pun terpanggil pun macam gitu jugalah. Oh, sekarang ni saya ada satu masalah ni korang dua ni. Soalan saya tak dijawab dari tadi. Itu pasal apa ini? Jawab. Sila Sila jawab. Okey. Dah pegang mic ni dia jadi gila mic. Gila. Okay, soalan dia yang tadi Okey, mungkin silakan. kalau Abai ulaskan dengan jawapan yang orang kata sempurna lah. I believe that bila kita nak buat sesuatu tu, kita mesti pun nak kena ikut kita punya insting. Kita nak kena tengok whether dia punya aura tu boleh ke tidak. Betul. Ada chemistry ke tidak. Macam mana kita started Ananan, where banyak orang having doubts, curiosity, macam mana kita boleh blend in together. Especially when I'm a Gen Z and you're a millennial, kita Correct. punya mindset is very different kan orang cakap. And you can see that, and I can vouch that for sure. Our topic about Gen Z and millennial meletup. Betul meletup. Daripada statistik yang kita nampak, that episode itself dapat rating yang tertinggi di laman social media kita. Betul. Jadi kita pernah buat benda yang impossible be possible. Make it possible, correct. Make it possible. So this is another challenge lah. So bila Abai kenal Abang Aidil, and the moment when he was macam invited datang kat kita per studio, and dia ramahkan diri dia macam Dia buat macam rumah sendiri dia buat gitu. macam rumah sendiri. Tadi dia kata dia main dengan mic, with the lighting, dia duduk, dia berbual. And you know me, Betul. Abang IP orang pula, when you dah propose something, I will start to look out for opportunity. Betul. To be honest, saya cakap opportunities are not meant untuk kita just find. Tapi apa tahu, kadang opportunity memang datang kat kita. So apa itu, dia ni macam ada all the criteria. Ada potential lah. Lagi apa tahu, dia spontan. Correct. Abang Aidil is very spontaneous. Very bubbly lah orangnya sebenarnya ya. Betul. Jadi dia bubble. Tapi sometimes people don't like, Ada orang cita rasa dia berlainan lah orang cakap. Jadi there comes an idea where kita dah ada lagi satu identity dalam naungan AB Revolution ataupun Ananan punya podcast. So kita dah boleh do something that is different, yang mana with humor and corporate. Betul. Kita boleh berasingkan. Takut nanti kalau semua dalam satu podcast, orang akan keliru apa direction kita. As people know by now, is Dan is my partner. Yes, correct. So whatever pertaining AB Revolution ataupun corporate, he's the one who is handling right now. So Abang Ai more towards getting all those macam new direction, how to develop things in AB Revolution. Betul. So I think that with this additional Abang Aidil dalam kita punya platform ni, okay, kita dua suka something yang relatable dengan masyarakat. Community orang cakap. Okay. Jadi daripada sini mungkin Dan boleh tanya Abang Aidil, betul tak daripada orang ni memang dengan masyarakat ni kan, memang kat hati dia, kat jiwa dia. Betul ke? Jiwa kemasyarakatan dia tu memang vast, memang luas. Betul ke Abang Aidil? InsyaAllah tu betul lah. InsyaAllah tu betul. Tepat sekali. Pasal Abadi dengan masyarakat kalau especially masyarakat kat isu ni, macam apa-apa semua cari Abang Aidil. Apa-apa dah tak kira lah. Abang Aidil dia tadi sebut isu ni. Kenapa Yishun? Kenapa bukan tempat lain? Tempat lain pun ya juga, tapi kebanyakannya di Yishun. Yishun kan special. Okay, tapi just wanna ask korang dua, apa challenges bila bekerjasama
be it daripada kerja dengan DM. Pasal kita tahu ini different platform kerja is very serious. DM kita more on content, more on nak bubbly. Apa dia punya challenges? Untuk AI is bila kita manage community pay work ataupun community engagement as kita pay profession. Sometimes benda ni carry heavy weights, berat untuk kita. So kita pun nak let it out kita nak release. So the way to release is bila kita ada masa macam gini, that is where I think that setiap benda yang kita lalui harian, kita boleh berkongsi secara konten, atau kita boleh adakan subjek untuk kita kongsi bersama masyarakat kat luar sana. InsyaAllah. Aidil, yourself? Apa dia? Aku ni macam dengar. Tak ada. Maksud Dennis, apa challenges yang Abang Aidil face bila bekerja? Because kita tahu bekerja is a very serious. And then ini DM Bro is more on content, more on relaxing, more on kasih lah, apa korang nak kasih lah, without any restriction. Tapi apa dia punya challenges? Masa. Masa. Kita nak kena betul-betul macam cari masa. Cari masa untuk menyampaikan, nak sampaikan, sampai sama lah. Aku boleh angguk. Sama lah. Aku dia tadi apa yang dia nak berbual ni? Itulah masa. Actually masa. Abang ni tak ada masa. Saya cakap sombongnya. Sombong macam busy man gitu. Busy. Pasal yalah kita dengan masyarakat memang selalu busy. Kita dengan masyarakat busy. Kita kalah tu MP tu. Kalah. Tak payah jumpa MP, jumpa dengan Abang ni pun lagi bagus. Pasal banyak direct message dia. Tak faham. Memang orang direct message lah daripada nak pergi jumpa MP kan. MP yalah jumpa MP tu bagus. Jumpa dengan Abang Aidil ni, Abang Aidil kasih dia nak benda ni, Abang Aidil tujukan ke sini. Dia nak ni, Abang Aidil akan pergi ke channel ke sini. But ada tak orang macam mengata dekat tempat kerja tentang korang buat this podcast outside of your work related? Kira kan ada orang macam cakap, korang buat podcast ke? Korang apa content buat ni? Ada. Benar. Ura-ura mungkin adalah. Mungkin macam Abai cakap, like how we started, there are people who are curious and ada yang ada doubts. So for sure I percaya kerja is kerja. Ini benda is apa tahu after office hour. Betul. Lepas kerja, I believe kita semua ada kita punya lifestyle, ada kita punya personal things yang kita suka. I think that's one of the marketing strategy untuk orang kenal siapa DM Bro. Betul. Kan, betul lah. Because dengan kita punya wadah yang sebegini, Abai percaya kita boleh interaksi lagi dekat dengan masyarakat-masyarakat. Betul. So anything korang nak cakap dekat community out there yang ingin tengok apa tu DM Bro, sesiapa yang ingin berkata, give any your wish for DM Bro ataupun for the viewers to look out for DM Bro, silakan. Okay, for me, I think I will let Abang Aidil go first. Pasal sebagai someone who invite Abang Aidil to be part of us. Correct. And to be honest, dalam DM Bros, he's my partner. Okay, our partner. Betul. So I think apa yang Abang Aidil rasa Abang Aidil boleh add on ataupun tambahkan untuk lagi gah kita punya platform ni, mungkin Abang Aidil boleh, tak apalah dia nak syok sendiri, kasih dia syok sendiri. Pasal dia pun dia pun sombongan juga kan. Sombong. Dia karakter dia sombong sikit guys. Dia bukan sombong in real life. Dia punya karakter, kita ada karakter masing-masing bila on screen and off screen. Betul. Jadi itu maksudnya. Bukan kata Abang Aidil ni arrogant ni, sombong. Tak ada. Kalau nampak je. Tapi tengok DM dia berapa banyak. Tapi kalau nak cakap tangan yang pantas untuk menghulur, dia. InsyaAllah. To be honest. Because I've seen it. Mulut bising, tak adalah, jalan lah. Tak kuasa aku. Tapi dia yang first to do things. Betul. Macam-macam benda. So mungkin Abang Aidil, you can say something to the community out there untuk watch for DM Bros ke? Dapatkan informasi-informasi terkini. Tak ada kena-mengena Memang karakter Abang Aidil gini memang tak ada kena-mengena. Tak sabar. Abang Aidil memang karakter begini Apa karakter apa? Karakter aku abang gini-gini lah. Kau nak terima, tak terima sudah.
Wow, I like. Dia macam stand on his ground Kau nak. Kau tak nak, kau pasal. Kau pergi belah. Pergi belah. Dia bukan convincekan korang untuk tengok DM bro. Dia lagi cakap korang nak tengok lah. Tak tengok sudah. Kira dah boleh expect lah. Kalau ada, tak ada, tak apa. Janji kita happy dapat bikin every episode lah. Pokoknya kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan lah tentang kemasyarakatan. Kalau korang nak contribute ke, korang nak ke apa ke, korang dengar je lah. Tak jangan tengok kamera, tengok korang. Aku ni tengok kamera. Astaghfirullah. Macam itulah. Kita look forward orang nak beramal jariah. Pokoknya macam Abang Aidil ni, to serve the community to syurga. Macam itulah kerjanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang sama. Cuma ni kita mengajak orang pergi ke syurga. Amin. Jadi korang information counter orang cakap lah. So people can expect dakwah but not really dakwah. Belumlah kita ni tier 3. Kalau korang nak tahu kita tier 3 bukan tier 1, bukan tier 2, tier 3 terus. Wow, dia up sikit. Up sikit. So insyaAllah dalam kita punya humor tu ada some religious touch. Betul. Ada something yang kita akan fall back dengan mungkin agama sikit. Tapi macam Abang cakap, kita bukan pendakwah. Kita pernah belajar tempat yang sama. Perseguruan sama. Jadi korang kalau nak tahu kenapa diorang cakap macam gini ni, semua korang nak kena saksikan episod 1 of DM Bro ya. Akan dikeluarkan insyaAllah every Friday. And I will let you guys know the teaser semua dah keluar, just the episode belum lagi keluar. Jadi korang akan tahu when will keluar. Soon saya akan update. Betul lah. Kerja dia lah. Kerja kita lah kan. Kerja kita menyampai. Okay, not to forget, walaupun DM Bros baru in social media platform, tapi orang dia dah lama. Betul. Lama dia, kita je baru. Dia lama. Bila orang DM, ramai orang DM dia dah lama. DM orang dah DM lama dah. Dia lama. Betul. Macam kita ni lama Ananan. Memanglah kita start Ananan 2.0. Tapi dia direct message lama dia. So the same thing, kita mengalu-alukan. I want to wawarkan, sama ada you home base ke, you ada small businesses, medium ataupun big business, korang nak orang kata leverage on kita punya airtime ataupun kita punya platform, intro, outro, to showcase you punya branding or even do up your marketing content dengan DM Bros, you all boleh liaise dengan I, Danny Mazli. Korang boleh contact Dan at 8053-0910 ataupun email kita dekat contact@abrevolutions.com. Dari tadi dia tunjuk. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Kalau pasal kemasyarakatan, DM kita. Betul. Tapi kalau pasal apa luar, DM Danny Mazli Ananan. dia ala-ala kita punya PA manager lah. Orang cakap manager. So any last wish ataupun last word for DM Bro pada Dan, dan doakan korang insyaAllah lebih akrab, lebih apa orang cakap, create content out there. Jangan malu-malu dapat kamera lagi ya. Memang kemaluan. Kalau kamera besar lagi ni, orang yang kamera semua kecil-kecil setiput. Memang kemaluan. Nanti kita upgrade yang besar lah. Tak nak. Nanti aku tak nak cakap depan kamera. Bahasa isyarat je. Macam mana bahasa isyarat kalau berbual? Okay. Cakap. Taklah, dan doakan korang DM Bro semoga maju jaya, lebih more sukses, lebih orang community di luar sana mengenal siapa DM Bro ni, dalam isu dan luar isu. Betul, insyaAllah. Aku ni asyik menyampuk je, okey tak? Boleh. Ada orang tak suka. Kalau tak suka mungkin dah marah dah. Dia tadi ketawa. Okay, so korang hopefully korang akan support DM Bros. And if you guys want to sponsor them, be it you guys are home base or big businesses, do DM us. InsyaAllah kita akan cater to your marketing needs. Alright, so lagi don't forget. Dengan Abang Aidil, habis korang punya marketing. Betul, up akan laku insyaAllah. Betul, InsyaAllah. Okay, korang tutup mata. Bila korang dengar ni podcast ataupun episod daripada DM Bros, korang first kali tutup mata, korang dengar audio je. Betul. Kalau itu benda that can trigger you, takkan kering gusi, insyaAllah. Episode is sponsored by DuMA, where fashion meets faith. Alhamdulillah. We'll see you guys in the next episode of Ananan Podcast 2.0 Season 2. DM Bro.